Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pendapat saya tentang AI. Bila saya tengok anak-anak kita gunakan AI, saya mulanya ada perasaan risau. Kerana kadang-kadang kita risau mereka percaya bulat-bulat jawapan daripada AI ataupun terlalu seronok berbual dengan chatbot sampai kurang bergaul dengan kawan-kawan. Saya juga takut kalau mereka berkongsi maklumat peribadi mereka tanpa sedar ataupun gunakan AI untuk siapkan kerja sekolah tanpa berfikir sendiri. Pada saya itu bukan cara yang sihat. Pada masa yang sama, saya rasa ibu bapa pun kena belajar tentang AI. Kalau kita tak faham langsung, susah untuk ibu bapa ini untuk membimbing anak-anak. Jadi saya harap pihak sekolah boleh bantu beri pendedahan asas kepada ibu bapa. Sekurang-kurangnya kami sebagai ibu bapa tahu apa kebaikan dan keburukan AI generatif dan kita boleh kawal penggunaan anak dengan lebih bijak. Saya juga cadangkan supaya pembelajaran AI ini dimasukkan dalam agenda tetap dalam mesyuarat PIBG. Dengan cara itu, ibu bapa dan guru boleh sama-sama berbincang, bukan hanya serah pada anak untuk faham sendiri. Selain itu juga saya harap akses AI di rumah pun perlu dipertimbangkan. Jadi jangan sampai anak kita guna secara berlebihan kerana gadget-gadget ini kadang-kadang kita perlu kongsi dengan adik-beradik yang lain. Okey, jadi lebih baik kalau ada kawalan masa dan penggunaan supaya AI ini jadi alat bantu belajar, bukan benda yang menguasai masa mereka. Dan satu lagi perkara penting, saya harap sekolah dapat tekankan penggunaan AI dengan adab dan nilai murni. Okey, kalau bagi kami ibu bapa yang tak terlatih dalam hal ini, jadi memang bergantung kepada sekolah untuk aturkan sesi khas. Kalau buat di rumah, anak-anak anggap terlalu santai dan tak fokus. Tapi kalau kata sekolah buat sesi nilai murni dan moral berkaitan AI ni, saya yakin murid akan lebih serius. Okey, malah kalau boleh, sesi ini juga boleh dibuat bersama ibu bapa semasa mesyuarat PIBG supaya kami, ibu bapa akan faham cara yang betul. Harapan saya, sekolah dan ibu bapa sama-sama main peranan. Anak-anak yang gunakan AI dapat menggunakan dengan selamat, beretika, beradab dan seimbang. Jadi AI ini adalah sebagai alat membantu, bukan pengganti usaha atau teman utama mereka. Sekian. Terima kasih.